Aduh, kemek lah. Tak perasan tadi ada pasu. Guli. Ya, Boleh tolong air tak? berapa? Air ada masalah lah. Tadi air reverse. Lepas tu air tak perasan ada pasu kat belakang tu. Terkena pasu kemek sikit kat belakang tu. Bamba, Ha. balik. Saya tengok. Oh, macam ni ah. Ha. Satu saya Boleh ya? boleh kau Kim. Okey, saya ajar you. Mau tak? Mau? Okey, mari. Kamu percaya tak? Kalau you punya rumah ada satu pelaya dengan satu hair dryer. Okey, sudah boleh angkat, boleh ketuk ini keluar. You percaya tak? Iya ke? Ah, Macam mana? okey, saya tunjuk you. So you tengok ini lampu, dia ada dua. Ini nut kan? So kita buka kan. Selepas itu, you keluarkan lampu ini. Selepas you keluarkan lampu ini, kita buka ini ya, kasih panas. So you blowkan tekan area sini. Kita bagi ini bumper panas. Selepas itu kita tekan dalam kan, kita push keluar saja. Mari ya, saya tunjuk you. You mesti mau sentuh ah, sangat panas kan. Dan you boleh tolak keluar, faham ah? Wih, jadi ya. So senang kan? So kalau you orang kan tersilap langgar sikit, you boleh guna guru punya cara buat balik. So you boleh jimat lah. Kalau bukan you bagi orang luar buat kan, dia charge you 200. So jangan lupa follow saya, like dengan share. Bye.